Daripada segi servis pun saya bagi 5 bintang juga. okey, Sebab yang ni betul jujur jujur. Okey. Sebab Alright, pagar 18 kaki, folding, stackless, auto gate. So pagar ni sebelum ni ada masalah. So kita datang and kita hari ni pasang, dah selesaikanlah masalah tu. So dan kebetulan juga dekat sini kita ada owner. Minta owner review sikit. Masalah dah selesai, macam mana owner rasa. Okay, Encik Adam, untuk kita punya pagar, produk kita lah. Daripada 5 bintang, Encik Adam nak rate berapa? saya bagi 5 bintang juga. 5 bintang. Full star. Kenapa 5 bintang? Saya puas hati dengan kualiti produk yang dihasilkan lah. Dari segi welding dia, raket yang dipasang semua lah. Bahan-bahan yang dibagi tu semua premium. Daripada segi servis, Dari segi servis pun saya bagi 5 bintang juga. okey, Sebab yang ni betul jujur Jujur. Okey. Sebab para pekerja yang memasang semuanya berpengalaman, bila ada sesuatu masalah kat tapak pun dia orang dapat cari penyelesaian dengan keadaan segera, dan cara pemasangan sangat-sangat kemas. Daripada segi penyelesaian masalah, so Ya. kita tukar kepada gate yang baru ni, Cik Adam rasa kita selesaikan masalah tak? Ya, memang selesaikan masalah dan cepat. Siap dalam tempoh 1 hari ni juga. Saya sangat puas hati lah. Dia orang semua memang installer yang pengalaman lah. So antara masalah dia tu, Antara masalahnya sebab kawasan ni bercerun, kalau tak betul-betul ambil kira cerun tu, gate boleh tersangkut kat lantai lah. itu yang paling besar sekali lah. Itu paling besar sekali lah. Terima kasih Encik Adam. Lepas ni in future kalau macam ada kerjasama nak buat pagar ke apa, boleh roger-roger kita lah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.